Hai bos, dalam video ni saya kongsi cara kongsi ChatGPT melalui projek untuk coworking. Buka ChatGPT, tekan Projects, pilih setting default. Projek boleh akses data memory dari luar chat. Kalau pilih project only, hanya akan guna data memory dalam projek. Setting ni tak boleh diubah lagi lepas ni, jadi pilih betul-betul. Beri nama projek, tekan create project. Boleh add file yang menjadi rujukan setiap kali projek ini digunakan. Tak perlu nak upload setiap kali, simpan terus di sini. Boleh gunakan chat seperti biasa. Yang paling best, boleh kongsi kepada orang lain untuk coworking. Pilih anyone with a link dan copy link. Atau boleh invite menggunakan email untuk orang tertentu sahaja. Okey, jangan lupa follow. Kita bos AI, bukan AI bos kita.